dah sampai aku punya penggantung kunci untuk lekat dekat dinding rumah lah, untuk dekor-dekor, nampak. Aku beli ada dua saiz, saiz kecil dan saiz besar. Okey, yang ni saiz kecil, yang hitam ni saiz besar. Nampak? Cantik lah kalau untuk dekor letak dekat dinding rumah. Okey, yang aku suka warna yang hitam ni pun okey. Okey, aku letak dulu tepi. Nampak, aku suka yang warna hitam ni, dia ada gol-gol, nampak eksklusif sikit lah, nampak premium, nampak. Okay. Dan dia ada doa masuk rumah dan keluar rumah. Jadi setiap kali keluar balik rumah, boleh baca lah. Okay, dari tulisan Jawi, tulisan Rumi pun ada, terjemah pun ada. Material dia solid, dia bukan jenis board yang lembut. Okay. Dia punya hook bawah ni pun besi. Okay, jadi boleh untuk korang gantung kunci motor ke, kereta, kunci rumah. Okay, tahan lah, macam-macam kunci boleh. Kalau pakai ni korang tak kalut lah nak cari pagi-pagi cari kunci kan. Okay, balik rumah terus sangkut. Okay, kalau korang tengah cari hadiah untuk rumah baru ke, untuk hari guru ke, untuk hadiah birthday pun cantik juga ni. Okay, korang boleh klik link kat bawah. Okay, aku dah share dia punya link. Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum.